Tesla ni aku baru ambil. Belum sampai rumah lagi, aku dah upgrade tayar baru. And kedai yang aku pergi ni adalah first dealer tayar 10 dekat Kota Damansara. And tayar 10 ni sendirilah adalah flagship store untuk Toyo tayar. Korang tengok, pressure angin ni pun ke laut. Memang patutlah aku tukar tayar ni. Jadi untuk Tesla ni aku pasang tayar yang betul-betul sedap, Toyo Proxus Sport 2. And tayar ni EV ready, so memang sesuai untuk kereta EV. Paling best apa tahu? Speed rating tayar ni sesuai untuk bawa laju. Ini sesuai tahu bawa barang berat. Even extra load pun tak apa. Tempat ni bersih macam hotel. Aku rasa selesa je bila tukar tayar. Paling best bagi aku ada ruangan menunggu and makan pun free. Aku baru tahu dekat sini diorang ada konsep 3E. Yang pertama, Eco Mobility, maksudnya diorang jual EV ready tayar. Yang kedua, e-hub. Dekat e-kiosk ni lah korang boleh tinggal review and then check warranty. Dan yang ketiga, Expert Care. Ini yang servis macam hotel tu. Diorang balut rim supaya tak bercalak. Even steering dengan seat pun diorang letak cover. Wow, korang nampak tak? Diorang jaga kereta customer macam kereta sendiri. Tapi make sense lah, bila mesin diorang semua canggih-canggih, diorang boleh setting semaksimum mungkin untuk tayar tu perform. Jadi bila dah siap pasang, aku pun balik and try. Apa yang aku boleh cakap, tayar ni memang grip. Rasa firm je bila bawa. Even bawa masa hujan pun dia cengkam. Maksudnya dia tak lari ke kiri ataupun ke kanan. Toyo Tires.